Korang tahu tak yang smartphone Android dah lama ada AirDrop? Nak beli phone, tablet, aksesori Android atau iPhone? Tak payah keluar rumah. Beli terus di FM Mall, mudah, cepat dan terus sampai depan pintu. Hi guys, kembali lagi. Video ni mungkin agak sensitif sikit. Tak sebab apa, aku nak share satu benda yang ramai tak tahu sebenarnya. Yang smartphone Android korang macam Xiaomi, Honor ataupun Poco, anything lah, sebenarnya dah ada AirDrop. Lama dah ada AirDrop macam dekat iPhone tu. Mesti ramai yang tak tahu. Dan serius aku nak tanya, pernah tak korang berada dalam situasi yang mana korang snap gambar menggunakan telefon member korang dan korang nak gambar tu, dan member korang akan tanya, boleh AirDrop tak? Kalau korang pengguna Android tu, mungkin korang terpaksa hantar melalui WhatsApp ataupun Telegram, dan akibatnya kualiti gambar tu akan drop sikit. Tapi jangan risau, selepas korang tengok video ni, masalah tu akan selesai. Sebenarnya benda ni dah lama ada pada smartphone Android korang dan dah terbina dalam sistem Android korang. Cuma nama dia lain sikit lah. Mungkin nama dia macam ni, korang pernah dengar macam Nearby Share. Sekarang ni mungkin dikenali sebagai Quick Share untuk setengah device. Konsep dia memang simple. Korang hantar file daripada satu device ke device lain secara wireless, sama macam Android, tanpa dia compress quality. Ya, tapi untuk version Android lah. Bezanya benda ni ramai yang tak tahu wujud, walaupun dah lama ada dalam phone masing-masing. Jadi selama ni ramai yang shuffle sendiri, yang gunakan cara lama untuk dapatkan gambar ataupun file. Cara dia pun tak complicated sangat. Korang just buka gambar ataupun file yang korang nak hantar, tekan share ataupun pilih quick share ataupun nearby share. Lepas tu dia akan detect device yang berdekatan, dan receiver pula korang kena onkan function tu dan terus boleh terima. Tak perlu login yang pelik-pelik, tak perlu install apa-apa, dan paling best, kelajuan dia memang lain macam sikit. Nak hantar video besar pun boleh smooth dan tanpa compress macam hantar dekat WhatsApp. Mungkin orang tanya, boleh tak aku nak share daripada Android ke iPhone? Yes, untuk tahun 2026 ni banyak smartphone yang boleh support untuk korang share daripada Android ke iPhone ataupun iPhone ke Android. Cuma masalahnya korang stay lah kena download apps third party tu. Tapi jujur juga aku kena cakap kelemahan. Dia ada fungsi ni memang power, tapi bila ekosistem Android ni dia luas sangat, kadang-kadang tak semua device yang support. Especially korang ada brand-brand yang berbeza lah. Berbeza dengan Apple, ekosistem dia memang tertutup dan smooth. Jadi pengalaman tu memang tak 100% konsisten lah. Tapi untuk kegunaan biasa dah cukup dan bagus daripada tak ada kan. So apa pendapat korang tentang AirDrop untuk Android ni? Korang pernah guna ataupun tidak? Cuba korang komen. Nak dapatkan banyak lagi video tentang tips atau review, follow Factory Mobile. Dan kalau korang minat nak dapatkan smartphone yang latest, aku dah sediakan link dekat bawah. Pergi je dekat FM Mall. Kita jumpa next video. Jangan lupa like, komen dan share, subscribe channel Factory Mobile.